ayam untuk Molly. So kalau korang nak tahu, kadang-kadang gift yang korang bagi dekat TikTok, kadang-kadang daripada sale bundle kita orang, sale bundle Miza Huzairi Empire, kita akan donate kepada stray dog dan stray cats. Terima kasih guys yang support perniagaan Miza Huzairi. Jom kita nak pergi tengok anak kesayangan Miza dengan Intan, Molly Melissa. Dia notice tak mami dia sampai. Aku rasa dia nampak dah kita. Dia memang macam tengok dah gedik. Adik-adik. Ayang. Anak sayang lah mami. Anak sayang. Hai Molly Melissa. Hai. Adik-adik. Anak sayang lah mami. Adik gini. Oh la. Oh. Bagi mami parking. Apa kerja? A good girl. Adik gini. Adik suka nak tengok mami datang. Apa? Side eye mami. Tengoklah. Sungguh enak dimakan begitu saja. Molly. Tengok. Kenapa panggil nama dia? Oh, sedapnya dia makan. Molly. Inilah anak Miza dengan Intan. Walaupun dah tak dekat sini kan, studio, tapi kita tak pernah tinggalkan dia. Sedapnya anak mami makan. Molly. A good girl lah dia. Oh, kunyah. Sedap ke? Makan. Lama dah mami tak beli ayam. Sorry adik. Adik doakan mami Mami baru buka kedai kat Bangi. Kedai bandel. Kalau tak mami kat sini studio je. Adik doakan mami ke? Berkicau Mat. Dia makan. Love you. Mami balik dulu dek. Dah aku apa dah ni? Molly. Oh dah lapar betul ni. Okay lah. Bye bye. I love you.